Assalamualaikum semua. Hari ini mari kita belajar kata tanya bersama Cikgu Imalin. Semua dah sedia? Kalau dah, jom kita sama-sama belajar tentang apa itu kata tanya. Kata tanya merupakan kata yang digunakan untuk menanyakan atau menyoalkan sesuatu perkara. Sekiranya kata tanya berada di hadapan, ianya mesti disertai dengan partikel kah dan tanda tanya di akhir ayat. Contohnya, bilakah kamu ke sekolah? Kata tanya terdiri daripada 7 jenis, iaitu siapa yang digunakan untuk orang, apa untuk menanyakan sesuatu perkara, bila untuk menanyakan tentang masa, di mana atau ke mana digunakan untuk menanyakan tempat, berapa digunakan untuk menanyakan tentang harga sesuatu barang, mengapa atau kenapa ialah untuk menanyakan tentang sebab atau sesuatu perkara, dan akhir sekali bagaimana ialah kata tanya digunakan untuk menanyakan tentang bagaimana atau cara sesuatu perkara itu dilakukan. Mari kita lihat dengan lebih jelas fungsi kata tanya dalam ayat tanya. Yang pertama ialah penggunaan apakah. Apakah digunakan khas untuk menanyakan nama binatang atau benda. Contoh ayat, apakah bentuk bola ini? Ayat yang kedua, apakah nama kucing kamu? Ayat yang ketiga, apakah hobi kamu semasa lapang? Dan yang keempat, apakah yang ada di dalam gelas itu? Contoh yang seterusnya ialah penggunaan perkataan kata tanya siapakah. Siapakah digunakan khas untuk menanyakan orang. Contoh ayat, siapakah guru kelas kamu? Siapakah yang mengambil buku saya? Siapakah nama kawan baik kamu? Siapakah nama datuk kamu? Mari ikut cikgu baca dialog di bawah dan kenal pasti penggunaan kata tanya dalam dialog ini. Bolehkah saya menemu ramah saudara? Sudah tentu, bos. Silakan. Apakah perasaan saudara setelah memenangi pingat emas? Saya berasa sungguh gembira dan bersyukur pada Tuhan. Siapakah yang menggalakkan saudara menceburi sukan renang ini? Ibu dan bapa saya lah yang menggalakkan saya. Saya telah didedahkan dalam bidang sukan ini sejak kecil lagi. Apakah harapan saudara? Saya berharap agar memenangi pingat emas pada sukan Asia yang akan datang. Apakah kata tanya yang terdapat dalam dialog ini? Boleh murid-murid kenal pasti? Sekian, itu saja daripada cikgu. Kamu semua dah faham kan? Jangan lupa buat latihan yang diberi. Kuatkan lagi pemahaman kamu tentang kata tanya.